Okey, ni sambungan part 2 aircon LG saya yang problem. Anda nampak kan video tu? Apa punca error code tu? Wire tu luka. Dia kata ada burung buat sarang kat situ dan wire tu luka. Jadi wire tu bila touching dia akan keluar error lah. So saya cakap dengan dia, macam mana nak settle tu? Nak kena tukar kabel baru ke? Dia kata dia tak buat. Dia punya cover unit problem. Benda-benda yang lain tu dia tak buat. Padahal installation LG yang buat. Bukan saya dia panggil orang lain untuk installation. Dia orang yang buat installation tu kan. Jadi kalau kena bayar pun tak apalah. Alang-alang dia dah panjat kan. Saya kata kalau kena bayar pun tak apa. Repair lah teruskan, sebab saya nak pakai bilik tu, customer nak duduk kan. Dia kata dia tak buat. So nanti dia try recommend orang lain. Saya kata tak apalah, kalau tak buat tak apalah, sebab saya rasa tak perlu tukar kabel pun, just tape je kan, supaya wire tu tak touching. Besoknya company yang sama telefon. Dia kata boleh buat. Semalam dia datang, dia kata dia tak boleh buat. Kali ni dia kata dia boleh buat, tapi ada charge untuk datang 150. Semalam dia dah datang dah tu. Walaupun kena tape je kan, mustahil dia tak ada tape kan. Dia wireman kan, wireman untuk aircon kan. So dia kata kalau nak datang lagi kena charge 150. Lepas tu dia kata untuk tukar kabel ke apa ke upah lain. Saya kata kenapa lah semalam tak buat kan? Bukannya saya suruh buat percuma, saya bayar. Dia nak pau kita lah. Dia nak pau duit transport 150 tu dengan duit barang lain kan. Saya kata tak payahlah, tak apa, saya settle sendiri. So tahu apa saya buat? Saya pergi Mr. DIY, saya beli wire tape. Satu roll tu 50 sen. Saya suruh anak saya panjat, saya suruh anak saya tape. 50 sen je, settle masalah. Sampai sekarang aircon tu elok. Tuan-tuan dan puan, kalau orang yang tak tahu apa-apa kan, memang kena kencing lah dengan LG ni. Jadi tak payahlah lagi pakai yang installment ni. Merapu ni, semua ni merapu. Semua nak duit kita. Kita dah bayar bulan-bulan. Dah lah bayar bulan-bulan tu, aircon tu mahal, servis pula out. Sekurang-kurangnya kita lah, saya owner homestay, saya pakai bulan-bulan tu sebab saya tak nak pening kepala keluarkan cash banyak-banyak beli aircon. Bukan 1-2 aircon kita pakai, banyak. Dan kita nak supaya income bulanan homestay tu yang cover aircon punya installment kan. Benda boleh installment, benda boleh rolling, kita rolling lah cash tu dekat tempat lain. Jadi tak kisah pun bayar mahal daripada harga biasa, tapi servis biar bayar bagus lah ya. Takkan benda setakat 100-150 ni nak pau customer. Benda boleh settle kot masa datang kan. Takkan kau tak ada wire tape, kau tak nak buat sebenarnya kan. Lepas tu besok telefon banyak kali, kata boleh buat 150 untuk upah datang. Upah wire ke, upah tape ke, upah lain. LG. Dengar Toshiba sekarang ni tengah lawan LG ni. Banyak dia punya leader-leader lah lagi ni. Kalau tak buat sesuatu, sayang LG. Produk bagus, servis out.